Ni putih ni dah melampau lah. Dia tak kira ayam peking kecil dah tak kecil ke. Dia akan ligan, Allah Akbar, untuk melampiaskan nafsu dia. Ganas lah ni. Amboi. So kalau yang ada yang minat, kita ada lagi stok 11 pasang real BPR light saset jantan ni kita nak lepaskan sebab kita nak buat sepasang untuk nak jadikan bakar. Sementara kita nak masukkan yang lain. Ni okey, kita start buat dah ni. Ya, alhamdulillah. Ya Allah. Tu dia, ni projek untuk kita pacak-pacak lah. Belum finalize lagi lah. So kita baru tak kat mana yang boleh letak ni. Kita dah masuk ubat anai-anai, masuk minyak apa semua kan. Target tu macam tu, nak buat rumah ayam macam tu. So kita target, tengoklah sampai kat ujung tu boleh berapa kan, boleh berapa. Ni sekarang baru 2, so 3. Esok kita dah boleh start ambil bulu lagi tambahan. Bulu tu dah boleh buat angkau untuk satu, tapi dah tak sempat hari ni duk sibuk dengan bencana alam kat rumah tu. Habis tak genting. So kita nak clear kat sana urusan. Kalut-kalut tu tadi tu yang belaga tu, ni real ni tak pernah keluar. Tapi oleh kerana yang ni tak siap lagi, kita nak buat border dia tu nanti. Ni border ni kita nak trim down ni. Then kita nak bubuh blok satu lagi kan. Oh, nampak aktif tu. So luas lah kat sini. Kita akan siapkan sini satu. Tak apa, dia tak boleh keluar lah. Tapi tadi dia punya ni, pagi tadi rasanya kita duduk kalut-kalut di rumah tu, dia lompat naik atas ni. Batang ni kita tak paku betul-betul kemas lagi. So dia fly. Bila dia fly, banyak minggu dia tak tengok nu BPR nu apa semua nu. So dia pergi belaga kat sebelah. Kat sebelah ni tak apa, dia tak belaga, dia dah biasa dah. So masing-masing dia tak heran lah. Ni dia belaga ni. Depa belaga sekarang tak mau nak kalah dah. Sebab apa tu, nampak hujung dah panjang tu. Susuh dia ataupun taji kan. Tengok muka, baru bubuh minyak gamat sikit. Tapi tak ada masalah, dia adu bagus ya. Exercise sikit lah. Cuma takut kita tak ada, dia tak kalah tu lah. Hei, belah sana dia risau, takut belaga belah sana dawai tu. Ini okey, tak ada masalah. So kita nak start yang ni lah. Ni kita start lah, pacak lah. Nanti baru nampak. Kita nak tengok banyak mana boleh pergi sampai dekat ujung, bukan ujung sana tu, dekat sini, dekat ban ni, kaki ni. Kita nak tengok banyak mana boleh dapat. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya, InsyaAllah. Asyik lah tak bergaduh kat sana time kita tak ada. Itu yang risau tu. Jadi ada tamu je kan, ramai yang dia seronok main duduk kat sini. Kita pergi kat sini boleh santai petang boleh santai kat sini. Seronok lah, dia duduk relax ayam ni sambil tengok ayam. Alright, kita share. Mudah-mudahan siap dengan jayanya.